Emang aku sentiasa memesan sebuah suara di bawah katil. Baik berdiri bersama Rimsi sekarang hari ini di Hahanom. Adakah lezat beberapa rumah di bawah katil? Hebatnya di sini. Wow, burung. Walaupun semua rosak dan kotor, ini satu lagi perkara. Hai semua, apa benda ini? Hebat! Bingo! You yang pernah tidur di setelah barang buruk ini? Saya ada ide. Kate, datanglah kepada saya. Adakah Anda mau secepatnya sedikit uang tambahan? Jadi mari kita tukar. Anda setuju? Sudah tentu. Untuk uang sebegitu, saya boleh meningkatkannya. Itu hebat. Untuk ratu, lencana itu sepatutnya sesuai. Zabra, di sini penghantarannya. Selamat petang. Mereka panas. Apa? How? And what was your penghantaran? Ya, ini uang Anda. Terima kasih. Selamat tinggal. Baiklah, saya sudah beri referensi untuk katil sempurna saya. Bagus, ayah saya ajar saya bagaimana menggunakan alat ketika kecil. Dan semua bahan cepat dikeluarkan dari kotak dan bermula. Adakah tanda pasti Anda boleh menguruskan itu? Ya, mungkin tidak. Baiklah, pertama sekali saya perlu menaikkan katil lebih tinggi. Oh, tidak. Baiklah, mari kita teruskan. Tidak! Hebat! 2 minit dan saya akan bersedia. Sempurna. Dan di sini? Memasangnya dengan skru. Hebat. Saya juga mahu rumah di bawah katil. Tetapi saya tidak mahu melakukannya sendiri, jadi saya akan menjemput beberapa pakar. Halo? Buatkan saya rumah di bawah katil. Mudah. Apa? Untuk apa saya membayar cantiknya? Nah, siap. Dan sedikit lagi. Tumbuhan tiruan. Terima kasih kerana menonton. Saya tidak tahu jika ini adalah... Hebat! Paras fellow. Dan kita hampir selesai. Tiada tempat tanpa cahaya. Apa kabar? Adakah kamu cemburu? Tutup mulut kamu. Saya nak berehat. Saya benci. Adakah Anda rasa rumah Anda lebih baik daripada rumah saya? Oh, siap. Itu sebenarnya betul. Tetapi bukan untuk lama. Saya ada rancangan untuk menjadikan rumah saya sesuatu yang amat selesa. Saya akan perlukan langsir ini dulu. Saya rasa tiada siapa akan peduli jika saya ambil. Apa? Seperti yang tepat. Saya bersaja masuk stadion saya menghias rumah saya juga. Bingo! Saya rasa saya akan gunakan peti pembinaan. Ia pasti akan melakukan kerja dengan sempurna. Wah, itu hebat. Sedikit lagi. Terlalu bising. Sedikit lagi. Roar! Aha! Sudiri sedang mengunyah. Ungu dan kuning adalah kombinasi yang menakjubkan. Apa kabar? Hebat! Di situ dan bantal. Itu bukan yang sebenar. Saya akan gantikan. Tidak. Ya. Dan saya awak cemburu. Boring. Siya mestinya untuk berparti. Mula-mula saya perlu sediakan rumah saya. Oh, penghantaran sudah sampai. Cepat bawa ke sini. Baiklah, mari buka kotak. Squirty, Spear, cepatlah bola disco. Semuanya sudah siap. Jadi saya boleh panggil teman-teman perempuan saya. Hello, saya ada party. Baiklah gadis-gadis. Adakah kamu sedia untuk berseronok dengan saya? Saya akan tutup. Gadis-gadis, mari lakukan ini. Sudah tiba masanya untuk mendengar musik dan kuatkan bunyi horror. Bingo! Oh, betul. Saya tidak perlukan buayan ini lagi. Saya akan buat meja tetamu sebagai gantinya. Dan tetamunya adalah Hagi-Wagi dan Kisi-Misi. Lihat betapa comelnya mereka. Adakah Anda mahu sedikit teh?
Walaupun kenapa saya bertanya sudah tentu. Tidakkah kamu rasa kamu lebih seronok daripada saya? Saya akan kuatkan muzik ini mengerikan. Sial. Siapa itu? Officer Castafiran saat ikut hal. Saya akan tunjukkan di mana penjenayah berbahaya ini berada. Ia terlalu bising. Gadis-gadis, ia Dia tidak mendengar begitu muzik. bising. Oh, Sour Warrior Party? Heredo ni? betul. Oh, itu Satu perkara benar-benar. yang benar-benar berbeza. Ini dia. Wang menentukan segalanya. Itu bidai sedang saya terspire ada satu lagi idea hebat. Saya tahu bagaimana menjadikan rumah saya klub terbaik di kawasan kejiranan. Jadi saya tak perlu kira sebuah globe dan sebuah bag galas. Kita memotong CD dengan gunting. Dan saya akan membuat bola disco sebenar. Untuk merasakan sising highest cruiser saya kepingan cakra seperti globe dan gantung bola di atas kepala saya. Mari kita lakukan ini. Berdiri sedikit, I stop the meter, saat di mikir dinding juga kuda, tentu saya tidak perlu. Hebat! Saya tiada pembesar suara, kawan. Saya sedang dapat besar suara sudah tahu dia akan lebih baik. Perang yang sedang berlaku apa yang kamu lakukan kawan-kawan, wang bukan perkara utama. Tunggu, saya ingat kita sedang... Saya agak bosan. Lily ada telefon yang hebat dan dia ambil gambar. Dan saya, baiklah. Kenapa saya tidak mula buat tanah rambut saya sendiri? 10. Saya juga mempunyai mentol lampu yang sesuai. Lihat, ada satu pot penuh. Tetapi saya juga akan memerlukan pendawaian. Saya rasa Lily tidak akan kisah jika saya pinjam pengecasnya. Namun saya perlu potong sedikit. Tetapi tak apa, dia ada banyak wang. Dia boleh beli satu lagi untuk dirinya. Kami sudah bersedia. Saya sayang awak. Sekarang adalah masanya untuk gabungkan mentol lampu pada pendawaian ini. Dan inilah yang saya dapat. Mari kita gantung. Hebat! Wah, jadi satu juga saya kebayang saya akan dapatkannya sempurna, masuklah. Isanger Pie. Apa pula kali ini? Saya Raja Eagerland. Kita boleh buat yan. Lagi hubungannya dengan cantik untuk awak. Oh ya, syabas. Dapatkan ini. Ia masa untuk mengambil koktail dan bersantai sedikit. tidak. Berapa lama? Kita mulakan. Oh, jom buat ini. Oh, tidak. Oh. Sebenarnya, saya ada... Saya sentiasa meletakkan alat pemadam api berdekatan. Dan kita selamat! Hebat! Baiklah, Pete. Terima kasih banyak. Apa yang akan saya lakukan tanpa Anda? Kawan harus membantu langgan Hahano supaya tidak terlepas cabaran lucu dan menarik yang sama. Semakin jauh kita pergi, semakin seronok ia akan menjadi.